bersama dengan saya Syarul Kamal dalam Travel Out Destinasi Muda. Baik, tadi Abang Iqbal dah bawa saya pusing-pusing dan tengok antara inovasi-inovasi yang telah dilakukan. Dan sekarang tibalah masa untuk kita nak mengenali dengan lebih dalam lagi dengan tuan tanah kita ni, Abang Iqbal. Boleh bang? InsyaAllah boleh. Abang boleh ceritakan sikit latar belakang abang? Saya berumur 32 tahun. Okay. Lepasan jurusan Electrical Engineering Engineering ya, daripada Adelaide, Australia. Bekerja sebagai, sebelum ni pernah berkhidmat dalam syarikat corporate terkemuka dekat Malaysia. Bermula dalam pertanian pada tahun 2013 sebagai salah sebuah bidang part time lah sebenarnya. Bila peluang yang tersedia semasa saya melakukan bidang pertanian ini secara part time, sangat-sangat lumayan lah. Jadi saya decide untuk berhenti daripada bekerja dan menumpukan sepenuh perhatian kepada bidang pertanian. Mana datangnya idea tu? Kenapa memilih pertanian ni? Pemilihan bidang pertanian ni setelah kita membuat beberapa studi tentang permintaan dan juga supply yang ada dekat negara kita. Macam kalau kita kaji balik SSR, kadar nilai import makanan negara Malaysia setahun dia melebihi 50 bilion. So bila kita bercakap 50 bilion ni, saya punya target hanya satu. Saya cuba dapat daripada 50 bilion tu, saya hanya mensasarkan 1% daripada nilai SSR lah, nilai import makanan yang dibawa masuk ke dalam negara kita, sebagai saya punya impian untuk saya mencapai keuntungan daripada 50 bilion. So itulah punca utama kenapa saya venture dalam bidang agriculture ni, sebab peluang yang ada terlalu luas dan besar. Baik Iqbal, saya sebenarnya tertarik yang tadi abang ada katakan inovasi dengan produk hiliran tu. Macam mana datang idea tu? Abang ada buat R&D ke sebelum nak memasarkan dan mengkomersialkan dia? Okey. Sebenarnya R&D dia bukan R&D sangat pun. Dia sebenarnya peluang. Sebelum ni kita mempunyai beberapa masalah dalam pemasaran, di mana kita kekurangan tempat ruang penyimpanan. Untuk pengetahuan, melon dia bergantung kepada variety lah. Kadar shelf life dia, ketahanannya di dalam suhu bilik, dia hanya boleh bertahan selama 20 ke 25 hari maksimum, bergantung kepada variety Dan bila ada berlaku lambakan di pasaran sebelum ni, oleh kerana penyusunan jadual yang tidak teratur, kita mengalami kesukaran untuk menjual kita punya produk. Jadi apabila perkara ini terjadi, kita mengambil inisiatif untuk mengubah kita punya produk supaya dia tahan lebih lama. Daripada buah tu terbiar rosak, kita ambil, which is kita hantar ke lab yang kita kenal, dan kita mengeluarkan beberapa produk lah. Macam yang sedia maklum, kita ada dua produk, satu produk F&B dan juga produk kosmetik. Sebagai contoh, kita ada daripada produk-produk F&B seperti kopi, teh, ice cream powder, oatmeal. Lepas tu kita ada kopi, flavoured milk, yang semua berasaskan melon. Macam tadi abang katakan keuntungan untuk bila kita bekerja di kawasan desa atau kampung ni sebenarnya lebih menguntungkan daripada kita bekerja di bandar. Jadi sebenarnya dia ada pro and cons dari kat situ. Tapi ramai anak muda kita sebenarnya tak sedar benda tu. Betul. Yang mereka fikirkan duduk di bandar ni lebih berjaya. Betul. Macam zaman sekarang ni, content creator duduk di depan telefon jadi YouTubers, which is benda tu sebenarnya tak salah. Betul. Kalau ada jalan yang betul. Betul. Tapi ada segelintir anak-anak muda ni yang berfikiran duduk kat kampung ni tak ada masa harapan. Bagi nasihat sikit bang. Sekolah tu lah bang. Dia sebenarnya
anak muda ni macam yang you cakap kan, dia lebih kepada content creator. Sebenarnya we are tense to do something easy. Kita nak melakukan perkara yang mudah tapi menguntungkan. Apa yang saya boleh bagi tahu kepada rakan-rakan dan golongan-golongan belia muda di luar sana, bidang pertanian ni bukan lagi bidang yang kita anggap seperti mana stigma masyarakat ni lama-lama, bidang yang tak glamour, yang busuk. Semua proses pengawalan dan juga penjagaan pokok melalui sistem IoT, sistem internet. Lebih mudah dan sangat mudah, lebih mudah daripada kita nak buat konten untuk kita post dekat kita punya social media. Dan saya boleh cakap dengan yakin, pendapatan yang you boleh generate daripada bidang pertanian di desa ni adalah lebih tinggi daripada apa yang you boleh dapat dekat luar sana. Seorang anak muda kepada anak muda, kata-kata motivasi dan inspirasi dari seorang yang bernama Iqbal. Kata-kata semangat dan inspirasi untuk saya, apabila kita memulakan sesuatu, jangan berhenti dan jangan pernah serik. Lakukan sesuatu sehingga kita dapat apa yang kita nak. Jadikan apa yang kita nak perkara-perkara yang terbaik untuk masa depan kita. Jangan berhenti dan jangan pernah serik. Itulah saya punya inspirasi untuk semua. Terima kasih banyak-banyak Sifan. Sibuk. Baik, jangan pernah serik dan jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. InsyaAllah. Terima kasih Mak Iqbal. Terima kasih kerana sudi berkongsi dan meluangkan masa bersama saya dan juga penonton Desa Penuh Muda. Jadi kepada penonton-penonton semua, jangan ke mana-mana kerana selepas ini saya akan bawa anda semua. Kita akan pergi ke satu lokasi inap desa yang unik dan menarik. Semuanya hanya dalam Travel of Desa Penuh Muda. Di desa ni banyak peluang. Cuba orang muda yang tidak tahu ataupun tidak bercederung dalam bidang ni. So macam saya pernah juga bekerja di bandar. So macam langsung tak ambil tahu pasal pertanian. Yang saya fikir kerjaya di bandar. So bila saya terlihat iklan-iklan dalam pertanian, so saya pun mencuburilah bidang ni. Dan saya start bekerja dalam pertanian. So saya nampak banyak sangat peluang untuk orang muda dan kerajaan juga membantu untuk orang yang nak start dalam pertanian ni. Dia ada bagi grant untuk orang muda.